Ramai orang cakap ASBF ialah salah satu investment terbaik di Malaysia. Dan saya faham kenapa. Sebab ASBF ada satu kelebihan yang pelaburan lain tak ada. Awak start je, dah boleh mula invest dengan modal yang besar. Kadang-kadang sampai RM200,000. Tapi saya ingin tahu, jika saya tidak ambil ASBF, jika saya nak melabur dalam pelaburan lain, betapa kuatkah pelaburan alternatif saya perlu bekerja untuk mengalahkan ASBF? Dalam video ini, saya akan test 3 kriteria. Pertama, berapa jumlah ringgit berlebihan yang awak perlu melabur setiap bulan untuk kalahkan ASBF? Kedua, berapakah peratus pulangan yang awak perlu hasilkan untuk kalahkan ASBF? Dan ketiga, berapa lama duit awak perlu compound sebelum normal investing boleh mengatasi ASBF? Dan di akhir video ini, awak akan tahu sama ada investment alternatif awak sebenarnya lebih baik daripada ASBF ataupun tidak. Baik, macam mana-mana eksperimen yang bagus, kita kena buat base case dahulu. Kita mesti tentukan apakah standard perbandingan kita. Dalam video ini, saya akan anggap base case adalah pinjaman ASBF sebanyak RM200,000. Kenapa RM200,000? Sebab kelebihan utama ASBF adalah keupayaan untuk mula melabur dengan jumlah lamsam yang sangat besar. Jadi kita nak pinjam sebanyak yang boleh supaya pulangan ASBF kita sedahsyat yang mungkin. Malangnya untuk kebanyakan orang, RM200,000 biasanya adalah pinjaman maksimum yang awak layak. So itulah akan menjadi base case kita. Lepas tu kita akan assume ASB akan bagi return 5.75%. Ini adalah pulangan tahun 2025. Kalau kita ambil purata 5 tahun, pulangannya adalah 4.97%. Kalau kita ambil purata 10 tahun, pulangannya 5.96%. So, saya tengahkan sikit. So, jadilah 5.75%. Untuk financing rate pula, saya akan guna 4.25% setahun. Ini adalah kadar yang munasabah untuk ASBF sekarang pada tahun 2025-2026. Dan kita akan menganggap yang awak akan pinjam selama 35 tahun. Sebab kebanyakan bank akan memberikan sehingga 35 tahun atau sampai umur 70. Yang mana lebih awal. Dengan tanggapan ini, bayaran bulanan ASBF lebih kurang RM915 sebulan. Dan setelah bayar habis semua loan selama 35 tahun, nilai ASB awak adalah nilai penuh dalam akaun ASB iaitu RM1,415,282. Kalau awak berminat nak tahu macam mana saya dapat nombor ini, saya dah buat satu video kat sini. Nanti awak boleh tengok. Anyway, inilah base case kita. Inilah lawan kita. So, mari kita cuba kalahkan pulangan ASBF. Okey, untuk memudahkan pemahaman korang untuk ujian pertama, biar saya ceritakan apa yang kita nak bandingkan. Orang pertama, dia melabur menggunakan ASBF. Dia terus bermula dengan RM200,000. Invested dari hari pertama. Tiap-tiap bulan dia bayar hutang RM915 dan selepas 35 tahun dengan pulangan tahunan 5.75%, lepas semua hutang dia dah dibayar, nilai penuh dalam akaun ASB adalah semua duit dia. Bagi orang kedua yang melabur secara biasa, dia kena mula dari kosong dan tiap-tiap bulan dia akan melabur RM915 untuk 35 tahun. Bagi orang yang kedua ini, lepas 35 tahun, dia akan ada RM1,196,161. Wow! Beza RM229,000. Sangat jelas ASBF lebih power. So, soalannya sekarang, kalau kita nak kalahkan ASBF, berapa banyak duit ekstra yang kita perlu melabur sendiri? Dan saya dah kira untuk awak. Jawapannya, RM1,083. Sekiranya awak melabur sendiri ekstra RM168 sebulan berbanding dengan ASBF, pulangan awak akan lebih daripada pulangan ASBF. Dan ini sebenarnya cara paling mudah untuk faham nilai ASBF. ASBF kata, saya beri awak RM200,000 dari hari pertama, tapi awak kena bayar RM915 sebulan. Normal investing pula kata, tak ada hutang, tak ada komitmen. Tapi kalau awak nak pulangan yang sama dengan ASBF, awak kena invest RM1,083 sebulan. Dan kalau awak memang berhasrat nak melabur lebih daripada RM1,083 sebulan, then tak payah pergi ASBF, terus masuk pelaburan alternatif. Of course, dengan andaian semua faktor lain adalah sama.
Sekarang kita masuk ujian kedua. Sekarang kita nak bandingkan kadar pulangan. Sekali lagi, semua aspek pelaburan akan sama. Pelabur 1 dengan 2 akan melabur 35 tahun. Setiap bulan, duit yang keluar dari poket adalah RM916 sebulan. Yang bezanya sekarang kita nak tahu berapakah pulangan pelaburan tahunan yang diperlukan untuk mengatasi ASBF. Semua ini sebenarnya boleh kira dalam kalkulator dan saya pun dah buat untuk korang semua. Jawapannya adalah 6.53% setahun. Beza 0.78%. Ini nombor yang agak penting sebab ramai orang akan tanya, kalau pulangan unit trust saya boleh dapat 7%, patutkah saya melabur dalam unit trust ataupun ASBF? So jawapannya, asalkan dia lebih daripada 6.53%, pelaburan alternatif lagi bagus. Kalau nak mudah ingat, as a rule of thumb, asalkan pelaburan alternatif memberi pulangan lebih kurang 1% lebih daripada pulangan ASB dan pelaburan alternatif tu lebih berbaloi. Of course, dengan andaian semua faktor lain sama. Sekarang kita masuk ujian ketiga dan bahagian ini sebenarnya lebih menarik daripada yang saya sangkakan. Soalan dia begini, kalau awak tak ambil ASBF, tapi awak invest sendiri RM916 sebulan pada return 5.75%, berapa lama awak perlukan untuk sampai ke hasil ASBF? Kali ini kita kunci dua benda. Monthly investment kita kunci pada RM916 sebulan. Pulangan pelaburan pula kita kunci pada 5.75% setahun. Hanya satu benda je kita ubah, iaitu masa yang dilaburkan. Sekali lagi, saya buat kiraan kat luar dan jawapannya adalah 452 bulan ataupun 37 tahun 8 bulan. Maksudnya, cara melabur biasa memerlukan ekstra 2 tahun 8 bulan untuk memberi pulangan yang sama dengan ASBF. Berdasarkan keputusan ini, kita mendapat kesimpulan yang agak menarik. Dengan andaian semua faktor lain sama, ASBF akan sentiasa lebih efisien dari pelaburan biasa. Dan oleh kerana masa adalah sumber yang sama untuk semua orang dan tidak akan bertukar dari individu ke individu, dari segi masa, ASBF adalah pelaburan yang paling bagus. Dalam kes ini kita cakap compounding tak boleh kalahkan leverage. Dan kalau masa sahajalah sumber yang awak ada, ASBF adalah pelaburan yang paling baik. Okey, awal video ni saya kata nak compare 3 saja kan? Tapi saya nak bagi korang satu kes bonus sebab korang sudi tengok sampai sini. Tadi dalam semua kes perbandingan kita, saya menganggap awak mula melabur dari kosong. Tapi dalam dunia sebenar, kita tak semestinya bermula dari kosong. Ada yang mungkin sudah ada RM5,000. Ada orang mungkin sudah ada RM10,000. Ada orang mungkin sudah ada RM30,000. Jadi soalan dia sekarang berubah sikit. Kalau awak tak ambil ASBF tapi awak sudah ada modal yang awal, berapa besar modal yang diperlukan untuk mengalahkan ASBF? Untuk test ini, kita kunci balik semua pemboleh ubah. Awak masih invest RM915 sebulan, pulangan awak masih sama 5.75% setahun, tempoh sama 35 tahun, tapi yang berubah awak mula dengan sebuah lump sum. Kita nak cari berapa lump sum yang diperlukan untuk mengalahkan ASBF. Dan jawapannya adalah RM31,000. Maksudnya kalau awak mula melabur dengan RM31,000 hari ini, kemudian awak invest RM915 sebulan selama 35 tahun dengan pulangan 5.75% setahun, awak boleh kalahkan ASBF yang bermula dengan RM200,000. Ini adalah pendedahan yang agak penting. Kalau awak sudah ada modal sendiri untuk bermula, walaupun sedikit, kelebihan ASBF mula jadi lebih kecil. Pada masa itu, awak mungkin mahu bertanya, adakah saya masih perlukan leverage ASBF untuk beza pulangan yang tak seberapa banyak pun? Atau saya lebih selesa invest sendiri tanpa komitmen loan? Okey, so kita dah kira semua nombor-nombornya. Secara ringkasnya, kalau awak melabur lebih daripada RM1,083 sebulan atau mendapat pulangan lebih daripada 6.53% setahun, atau awak mula melabur dengan lump sum lebih daripada RM31,000 atau lebih, maka pelaburan alternatif awak lebih berbaloi daripada ASBF. Of course, situasi setiap orang adalah berbeza dan setiap pelaburan juga adalah berbeza. Awak mungkin perlu hitung sendiri sama ada pelaburan awak betul-betul lebih baik ataupun tidak.
Tapi saya berharap video ini telah memberi awak sedikit gambaran yang lebih jelas mana lebih berbaloi. Sekiranya awak nak belajar macam mana saya kira keuntungan di SBF, tengoklah video ini. Ia adalah video terbaik yang akan ajar awak macam mana nak kira.